Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazad Syirah dari studio Best TV, TV PSS SK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 9 Mac 2026, telah diadakan Majlis Pelancaran Kempen Galakan Membaca dan Pemugaran Nilam Peringkat Sekolah 2026. Majlis dipengerusikan oleh Cikgu Badrul Hisham bin Sulong. Bacaan doa dipimpin oleh Ustaz Muhammad Irfan Hafiz bin Khairul Anwar. Majlis tersebut dirasmikan oleh Cikgu Norzi Rahayu binti Yusuf, Guru Besar SK Tengku Bariah. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program Galakan Membaca dan Pemugaran Nilam Peringkat SK Tengku Bariah bagi tahun 2026. Terima kasih. Gimik pelancaran juga disempurnakan oleh Cikgu Norzi Rahayu binti Yusuf. Program ini diadakan selama 4 hari, iaitu hari ini diadakan aktiviti teka bilangan gula-gula dalam balang. Pada hari Selasa, aktiviti Bahasa Melayu, hari Rabu, aktiviti Bahasa Inggeris dan hari Khamis, aktiviti Bahasa Arab. Manakala, kelas pemulihan pula diadakan pertandingan ulat buku. Semoga dengan program yang dijalankan akan menggalakkan murid hadir ke sekolah. Assalamualaikum Cikgu. Apakah aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Boleh Cikgu ceritakan? Terima kasih adik kru Best TV. Hari ini Alhamdulillah telah berjaya dijalankan program pelancaran Majlis Kempen Galakan Membaca dan Pemugaran Nilam Peringkat Sekolah dengan kerjasama Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan unit pemulihan khas. Okey, pertandingan ini kita akan adakan selama 3 hari berturut-turut bermula esok, dan hari ini kita akan adakan pertandingan meneka bilangan gula-gula di dalam balang. Okey, jadi cikgu harap semua dapat hadir ke sekolah dan melakukan aktiviti dengan baik. Terima kasih Cikgu. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.